Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Kuliah of Sustainable Tourism and Contemporary Languages. Di sini kita mengadakan sesi gamifikasi literasi kewangan bersama pelajar Sekolah Menengah Agama Samsudiniyah Tangkak, Johor. Alhamdulillah, hari ini saya dapat mempelajari ilmu-ilmu tentang kewangan dan saya dapat gunakan ilmu ni pada masa yang akan datang nanti, insya-Allah. Saya dapat dekat program hari ini, saya dapat nambah ilmu. Lepas tu saya seronok main dengan kawan-kawan saya. Dekat dunia ni kan, ada yang lahir yang miskin, ada yang lahir yang kaya. Oleh itu kita mestilah bijak dalam menguruskan wang untuk berjaya dalam suatu hal. Itu je. Saya dapat belajar banyak tentang ilmu kewangan dan ilmu kewangan juga saya boleh gunakan pada masa akan datang seperti nak buat bisnes sendiri ke apa. Ya, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya dapat kesedaran untuk urus wang dengan lebih mendalam lagi. Lepas tu saya harap sekolah saya dapat pergi sini lagi sekali untuk teruskan program ini. Kumpulan kami dapat kadang-kadang kat dunia ni kita kat bawah, kadang-kadang kita kat atas. Jadi solusinya bersyukur je apa yang Allah dah beri. So basically sekarang ni pelajar ni tengah bermain halal poli, which is monopoli yang versi Islamik yang menekankan tentang 7 perkara, iaitu bijak. Daripada saya bermain halal poli ni, saya dapat merancang kewangan saya dengan lebih terancang lah. Saya infak dekat saya punya tim, saya dapat pulangan dengan lebih bulan. Lumayan. Dalam program ni saya dapat belajar cara menguruskan kewangan dan syariah Islam seperti bijak. Bijak tu dia banyaklah dia punya cabang-cabang dia. Macam ada pertama buat benda tu kerana Allah. Lepas tu itu ikut sunnah, macam tu lah. Itu saja. Terima kasih. Harapan kami adalah program Aspirasi untuk Berubah ini mampu memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar semua dan insya-Allah dapat mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan seharian, insya-Allah.